Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada saudara-saudara, ibu bapa yang dikasihi sekalian, yang diikuti bersama di dalam video YouTube FC Cinta Nabi dan juga page saya lagi. Hari ini tanggal 28 nak masuk tanggal 29 dah. Oleh kerana pada pagi tadi dan tengah hari tadi itu saya tidak ada masa dan luar untuk beri maklumat terhadap saudara, maka malam ni hampir pukul 12 dah baru klik saat ni dah. Walaupun bagaimanapun dah ketika saya duk klik saat itu buka tengoklah berkenaan dengan maklumat-maklumat yang telah berlaku di dalam Bandar Ghazah di kawasan beberapa kawasan. Yang pertama sekalinya sikitlah juga untuk nak beri, walaupun lagu mana pun saya nak beri juga ambil masa luar dengan secara ringkas untuk nak beritahu juga kepada saudara. Bahawasanya di kawasan Khan Yunis saat itu dah semenjak daripada 2-3-4 minggu dah masih bertindak kuat oleh pihak tentera Israeliah di kawasan Khan Yunis tu. Dah banyak benar di harta tentera dia tu berpuluh-puluh masuk pergi. Dan mapuh pun tak tahu apa ekor dah. Tapi orang panggil duk masuk situlah seperti mana ibu katu ataupun malang mau sana itu. Dia tahu dah kata bahaya api tu, tetapi duk masuk situ. Mapuh tak tahu apa ekor pun duk masuk situlah. Dan juga dia bertindak di situ tu, bertepur dengan pihak pasukan tentera mah tu. Maka rining tu banyak benar. Kalau saudara nak tengok jadi nyata lagi, saudara masuk pergi tengoklah di dalam channel video Al Jazeera Misri. Dia telah laporan beberapa jam yang lepas. Dan juga hari ni tu yang masuk di kawasan Jenin. Jenin saat itu dia telah tangkapkan akan beberapa belah orang daripada rakyat Palestin yang tidak ada kesalahan. Yang tidak ada kesalahan, dia masuk pergi di satu kawasan tempat kediaman orang kampung lah. Maka dia ikat, dia kilas siku, dia pecah baju, kilas siku, lepas tu berjalan berderet kereta nyodok cendolak dia tu duk turut belakang. Maka dia kilas siku duk suruh berjalan pergi depan lah. Nak pergi satu tempat kurung, nak pergi kurung di satu tempat di kawasan Jenin sana itu. Tu yang saya tengok saat ni video tu. Lepas tu lagu mana cetakan ataupun keadaan orang-orang kena igat atau kena takak oleh pihak tentera Israeliah saat itu, tak ada boleh laporan lah lagu mana tu. Dia ambil pergi kurung setara mana gapo dia bagi tu, boleh sekadar tu ya Al Jazeera Misri saat itu telah buat tubik video saat itu. Itu satu maklumat yang saya nak beritahu juga kepada saudara. Dan satu maklumat lagi di kawasan Hayat Tufah. Di Hayat Tufah ni ada berlaku bom, iaitu pihak Israeliah mentak bom pula di kawasan Hayat Tufah. Kerana Hayat Tufah ni ada lagi daripada rumah-rumah yang tidak ada runtuh dia boleh lagi dah jual lebih kurang. Lepas tu di dalam pasar saat itu, di hadapan pasar ataupun di kedai penjualan tu, pakat boleh makan, berjual beli tu boleh lagi. Maka daripada orang pembeli saat itu, tengah-tengah beli bau jatuh turun. Jatuh turun, membawa lah orang yang duduk di depan pasar tu mati, meninggal dunia, syahid seorang daripada rakyat Palestin yang ada di kawasan Hayat Tufah tu. Maka tuan kedai saat ni pun kena juga daripada pihak-pihak bang ataupun sek rabet di takbangkan oleh pihak Israeliah. Maka sekarang learning tu di hadapan kedai dia tu duk nyala lagi. Lepas tu ada beberapa cuming dan pecah tu banyak lah yang saya tengok di dalam video saat ni. Untuk nak beritahu juga, walaupun tidak ada masa untuk nak buat video dengan secara rasmi ataupun comel sikit pada ni pun, tapi tak apalah, saya nak beritahu juga kepada saudara. Selepas daripada pemberita Al Jazeera Misri waktu baikkan maklumat saat ni perkenaan kata beberapa orang daripada rakyat yang ada di kawasan Hayat Tufah tu kena takak. Maka pihak daripada Yamin, Ansarullah daripada Yamin tu beristihar, kata sekiranya Israeliah tak lepas akan orang yang takak saat ni tu, mana kata kampung biasa yang tidak ada kesalahan saat ni tu, pihak Yamin tu beristihar
kata dia nak hantar syuruh pula. Selepas daripada ni lama dah dia tak ada hantar syuruh, dia tak ada dah kaca berhenti dah perkenaan dengan hantar syuruh. Maka apabila dia ikat ke kampung ni, maka pihak daripada Yaman tu tak tahan hati nak tengok lah. Lalu tu dia nak hantar syuruh. Dia masa 2-3-4 je lagi. Kalau pihak Israeliah tak lepas ke akan rakyat biasa tu, dia nak hantar syuruh you. Jadi saudara-saudara, ibu bapa yang kasih sekalian, Israeliah sekarang ni dia tak ada kira. Daripada siapa, jatah atau betina, budak atau orang tua, tak kira orang kampung ataupun orang ada peringkat ke apa, dia kira kata apabila darah keturunan Palestin ni, dia akan takak dan dia akan memperhilangkan. Dia tak kira dah hak tu selama-lama dah. Maka dalam hal tu juga daripada Ansarullah Yaman saat ni tu, dia seolah kata nak membela lah rakyat yang tidak ada kesalahan ni. Selain daripada buat peperangan dengan para mujahidin Palestin tu, hingga lagi dan sama-sama ada senjata, walaupun kurang di segi senjata pun tak apalah, ada senjata tu, tapi hak ni tak ada senjata gapo. Maka membawa ke Ansarullah pada Yaman saat itu, Yahya Sari tu buat melalui video, dia istihar kata dia nak tembak pula. Lagu mana cara dia nak tembak, pergi di dalam bandar Israeliah, dan juga dia nak tembak akan yang berkaitan di dalam Laut Merah yang berkaitan dengan Israeliah dan juga Amerika Syarikat. Tu telah buat istiharat oleh Yahya Sari. Maka video ni saya pun untuk saya panjang lah, sekiranya ada maklumat setelah lagi ke mana, beradu rehat, penat sekiranya tidur tak jenera, berasa nak berayak juga kepada saudara kita tu, kalau ada setelah lagi tu saya nak buat satu video lagi untuk khabar dan maklumat ni. Sekiranya ada maklumat yang terbaru, saya akan sampaikan. Sekadar ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.